everybody, welcome back to my YouTube channel Soft Gaming. Pada video kali ni aku akan, korang dah tengok saja, aku dah tahu dah, korang dah tahu dah. So pada video kali ni aku akan pakai setting yang kedua ni, yang bot punya ni. Aku akan cuba main settingan yang start mula-mula main Free Fire, settingan dia. Yang ni selalu aku pakai, tapi yang ni bukan controller betul aku. Controller lama, controller yang betul-betul aku punya tu dah hilang. Tiba-tiba hilang. Aku tekan download. Aku tekan ni sekejap Aku pergi sini. Mana tu? Mana download tu? Kat sini. Mana? Tak ada dah. Aku tekan kat sini. Dekat sini mana? Aku tekan download pun hilang. Tak ada lah. Tak ada apa-apa. Pesan cepat. Suara pesan cepat. Okey. Kita akan pakai settingan bot ni guys. Kita cuba. Beban atau pro. No atau pro. Kita akan main klasik ke. Nanti kalau aku dah boleh buat kan, aku akan tu lah. Pakai settingan bot. Ya, kita akan main bersama free gaming kot kalau dia bagi masuk. Tak bagilah, tak pergi lah. Tidak tersiap untuk sementara. Aku tak nak main weng. Enggak main. Aku tak nak main weng. Sekejap guys, kita pause dulu sekejap. Sekejap guys. Oi. Aku takkan main weng. Aku memang tak nak main weng. Diorang ni memang nak ajak aku main weng. Aku takkan main weng. Sekejap guys. Part lah gila lah. Okay, mantap. Okay, diorang nak kick kita, mantap kali. So, kita akan main seorang je. So, kita jumpa dalam gamenya. Kita main 4-3. So, kita terkalah. So, aku main 3 jaring guys. Sebab benda kat atas ni kecil. Susah aku nak tekan. Susah kan. Aku kena pakai ni. Kau tengok dengan lag gila. Pakai settingan player baru guys. Pakai settingan player baru. Tajuknya. Bapak susah gila main controller. Auto kalah gila, susah bye. So kita tak ada ubah apa-apa yang memang macam tu je. Sebenarnya aku nak besarkan ni depan nak ni. Depan nak tukar pistol. Susah gila nak tukar pistol. Controller player baru. Macam ni lah. Controller player baru. Auto beban. Dia di belakang bunuh dong. Kau tengok aku nak tekan bunuh tak boleh. First blood. Okey, kita dah open dah. Dia duduk diam situ. Auto get shot. Buat. Bagi internet slow bodoh jadi beban. Buat apa aku pakai WM gila. Kalau controller aku tu boleh aku buat.
Bodoh woi. Dia mampus lah main macam ni. Lantaklah pakai controller bot macam ni lah. So guys, sampai sini je lah video kita kali ni. Kalau kau suka, kau jangan lupa like, subscribe, turn on notification, and kau jumpa kau di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa beli diamond disc, soft store, link description, and bye bye next video. Assalamualaikum. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.